Bismillahirrahmanirrahim. Guys, masih lagi nak baca ni Good to Great by Jim Collins. Bagus buku ni. Okey, jom kita discuss tentang salah satu daripada skills yang perlu ada oleh seorang ketua di tempat kerja khususnya. To those leaders out there, saya nak bagi 5 tips bagaimana kita boleh effectively delegate. Dia bukan tai chi, okey, nampak bahasa macam sama tetapi dia bukanlah, jangan kita sebut pasal tai chi, okay. We delegate the task to our pekerja-pekerja bawahan kita, okay, our executive, our clerk. 5 tips, okay, 5 tips. Yang pertama adalah kita kena select the right task. Apa task yang kita nak bagi tu, apa kerja yang kita nak delegatekan kepada orang bawahan kita tu, pekerja-pekerja kita tu, kita kena tahu it need to be the right task yang kita nak berikan. Jangan kita bagi task-task yang memang kita sendiri yang kena buat. Mungkin kita punya bos kita, CEO kita, manager kita bagi kita task, dan task itu kita bagi dekat orang lain. Konon-konon kita tak ada masa nak buat. Bukan begitu caranya, okay? So select the right task that you want to delegate. Nombor 2, okay, kita kena identify the right person, okay. Kita nak delegate ni kepada siapa? Kerja ni boleh tak clerk buat? Kerja ni boleh tak executive atau the engineers buat? Okay, so selection of the right people, the right person ni penting. Sebab apa? Kalau kita bagi task ataupun kerja yang seseorang itu tak boleh nak buat, atau dia mempunyai satu masalah untuk buat, benda tak jadi. Okay, yang nombor 3 ialah kita kena explain apa yang kita nak, objektif kita nak delegatekan task tu, apa outcome yang kita perlu dia berikan kepada kita. Kita kena explain. Jangan bagi-bagi task saja lepas tu kita tinggalkan. Tak betul. Nombor 4, kita kena give the empowerment. Kita kena bagikan authority kepada pekerja kita supaya dia boleh buat dalam keadaan yang selesa. Dia nak bertanya, boleh, no problem. Dia nak take decision, nak pergi telefon orang lain, nak pergi tanya dengan department lain, boleh. You benarkan. The empowerment. Dan yang terakhir adalah kita kena regularly, kita kena check jugalah, tanya-tanya khabar. Jangan tinggalkan saja. Kita kena bagi feedback. Sebab apa? Apabila kita bagi task, kita sebagai leader, kita faham, kita tahu, tetapi kita nak check juga sama ada pekerja kita buat dengan betul ataupun dia buat dengan keadaan yang sempurna. Bukan nak sempurna sangat, tetapi kita bagilah feedback, okay? You are the leader, you are the boss. Alright? Assalamualaikum.